URA ni bukan untuk mengusir sesiapa pun, tapi untuk memastikan pembangunan bandar lebih tersusun. Hari ini kita nak sembang santai tentang Akta Pembaharuan Semula Bandar, iaitu URA yang dicadangkan oleh kerajaan. Tapi kan, sebelum tu, jom kita tengok satu kenyataan pelik daripada PAS. PAS kata URA ni boleh menyebabkan orang Melayu dan India miskin kehilangan tempat tinggal. Kononnya akta ni lebih menguntungkan pemaju. Pelik kan? Selama ni bila pemaju naikkan harga rumah, siapa yang pertahankan rakyat? PAS atau kerajaan sekarang? Bila kita tengok balik, sebenarnya URA ni bertujuan untuk lindungi hak pemilik asal. Pampasan yang diberikan bukanlah ikut nilai semasa, tapi ikut nilai masa depan hartanah. Ini penting supaya pemilik dapat pampasan lebih tinggi dan adil. Bukan macam kes dulu-dulu, di mana orang-orang kampung dulu kan dapat pampasan rendah, tapi tanah tu dijual berkali-kali ganda mahal kepada pemaju. Selain pampasan yang lebih baik, kerajaan juga akan bagi bantuan lain seperti bayaran sewaan sementara, pampasan ex gratia untuk renovasi dan bantuan sara hidup. Jadi, di mana sebenarnya PAS nampak rakyat diusir ni? Atau mereka saja nak takutkan orang dengan naratif yang salah? Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri dah jelaskan, URA ni bukan untuk mengusir sesiapa pun, tapi untuk memastikan pembangunan bandar lebih tersusun. Kalau tak ada akta ni, yang kaya makin kaya, yang miskin makin terhimpit. PAS patutnya lebih risau tentang pemaju yang sewenang-wenangnya ambil kesempatan, bukannya cuba menggagalkan satu usaha yang boleh bantu rakyat dapat hak yang lebih baik. Kalau kita tengok negara-negara maju lain, semua ada Akta Pembaharuan Bandar untuk lindungi hak pemilik. Malaysia pun perlu ke arah itu. Kalau tak ada perancangan yang betul, akhirnya terpinggir bukan saja Melayu, tapi semua rakyat berpendapatan rendah. Kita perlukan penyelesaian jangka panjang untuk isu bandar. URA adalah langkah pertama untuk memastikan semua orang, termasuk Melayu dan Bumiputera, mendapat tempat tinggal yang lebih baik, bukan dihimpit oleh pembangunan yang tak terkawal. Jadi, sebelum percaya bulat-bulat apa yang PAS cakap, fikir balik siapa sebenarnya yang menjaga hak rakyat. URA bukan untuk usir sesiapa, tapi untuk lindungi hak kita semua.